Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad bin Muhammad Razali P20242034 Untuk tugasan kali ini, saya akan melakukan video untuk menunjukkan satu sesi latihan kecergasan selama 10 hingga 15 minit. Okey, untuk sesi latihan ini, saya akan menggunakan pendekatan motivasi yang berperingkat, di mana fokus utama bukan sahaja pada kecergasan fizikal, tetapi juga untuk menjadikan latihan lebih menarik dan tidak membosankan dan sesuai untuk klien amatur. Okey, hari ini saya bersama dengan seorang klien. Objektif latihan ini adalah untuk meningkatkan kecergasan, mengekalkan motivasi dan memvariasikan latihan untuk mengelakkan klien dari merasa bosan. Okey, untuk yang pertama kita akan buatkan pemanasan badan. Pemanasan badan ini adalah untuk muscle activation dan untuk mengelakkan kecederaan. Untuk the first exercise of warm up, kita akan membuat jumping jack. Mula-mula sekali, klien tengok saya buat dulu, lepas ni klien buat. Tangan dibuka. 1 2 3 4 5. Okey. Sekarang klien buat. Okey. Okey, cantik. Jangan tergesa-gesa. Pergerakan yang bagus. Okey, untuk warm up ni kita jangan buat laju-laju sebab kita nakkan semua part-part body tu kena dan muscle activation tu berjaya. Kalau kita buat laju, saya risau akan meningkatkan lagi kecederaan. Okey. Okey, sekarang arm circle. Okey, arm circle ni nak buat dia macam ni. Okey, dapat. Okey, lakukan sebanyak 30 saat. Okey, laju sikit. Okey. Okey, gerakan yang cantik. Okey, jangan tergesa-gesa. Okey. Okey, kita telah selesai untuk sesi warm up. Kita akan teruskan dengan aktiviti latihan. Okey, untuk aktiviti latihan ni kita ada 4 jenis latihan. Okey, saya akan tunjukkan 4 jenis latihan itu dengan klien. Untuk latihan aktiviti pertama, kita akan buat latihan burpee. Saya akan tunjukkan cara untuk melakukan burpee dengan cara yang betul. Okey. Untuk melakukan burpee pada klien, okey, mula-mula klien perlu berdiri tegak. Okey. Dan turun. Terus tangan berada di lantai. Dan tolak kaki ke belakang. Okey, tolak kaki ke belakang. Okey. Dan turun. Dan lompat. Okey. Okey, sekarang klien akan lakukan. Okey. Lompat terus. Okey, pelan. Okey, posisi yang baik, form yang bagus. Okey, dah. Untuk aktiviti kedua, kita akan buat lunges. Okey. Lakukan sebanyak 12 rep. Untuk melakukan lunges, kita perlu turun perlahan-lahan. Tangan di pinggang. Dan naik. Okey. Turun. Naik. Okey. Bukan? Klien. Kaki depan lagi. Okey, posisi yang baik. Pastikan rasa pada bahagian peha. Okey, betul. Okey dah. Okey, so untuk aktiviti ketiga, kita akan buat squat. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk buat squat yang betul. Okey, pertama sekali, kaki buka, keluas bahu dan lutut apabila turun, jangan terlalu ke depan. Hanya bahagian pinggul saja yang turun. Okey, macam ni. 1 2
klien akan melakukannya. Okey, terus. Turun lagi. Okey. Okey, posisi yang cantik. Okey, good form. Okey, nice. So itulah cara-cara untuk melakukan squat yang betul. Okey, untuk aktiviti keempat kita akan teruskan dengan stesen yang terakhir ataupun aktiviti terakhir iaitu push up. Okey, untuk push up ni kita ada 2 step. Untuk klien yang baru belajar, kita akan buat push up separa iaitu lipat kaki dan turun. Okey, tapi untuk klien yang dah berpengalaman untuk melakukan push up, kita melakukan push up yang penuh. Seperti ini. Okey. Turun perlahan-lahan dan semasa naik dengan laju untuk mendapatkan eksplosif. Okey, sekarang kita akan ada klien untuk lakukan. Okey, klien. Klien ni dah berpengalaman jadi dia akan melakukan push up penuh. Okey, klien boleh turun. 1. Okey, naik dengan laju. Turun perlahan, naik laju. Okey, form yang baik. Okey. Itu adalah cara-cara untuk melakukan push up. Terima kasih. Okey, kita telah selesai untuk melakukan aktiviti kecergasan yang saya terangkan tadi. Okey, apa yang kita dapat pelajari daripada sesi yang tadi ialah variasi latihan adalah amat penting untuk mengelakkan daripada klien merasa bosan. Kebanyakan klien akan cepat bosan selepas beberapa minggu latihan kerana latihan yang sama yang diberikan oleh jurulatih. Variasi yang pelbagai mungkin akan meningkatkan motivasi klien untuk menjalani latihan sekian-sekian hari dan seterusnya sekian-sekian bulan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.